Aku kan sampai sekarang memang agak sukar lah nak percaya yang mana phone dekat tangan aku sekarang ni dia adalah smartphone boleh lipat. Sebab kalau korang tengok ni kan, dia punya tebal dia tu memang nampak macam smartphone biasa. Tapi sebenarnya dia adalah jenis foldable, nampak dia boleh buka macam ni kan. So ni adalah Oppo Find N5. Bayangkan dalam keadaan terlipat macam ni, ketebalan dia tu just 8.93mm je. Memang nipis gila. Dia untuk smartphone yang boleh lipat macam ni, nak nipis macam mana lagi? Dan bila kita buka macam ni, lagilah nipis kan. 4.21mm dia punya tebal dia tu. Dan yang paling power sekali, bila korang pegang macam ni, dia tak ada rasa bulky ke apa ke, berat ke, annoying ke. Tak ada. The reason why aku menekankan dia punya kenipisan dia ni, sebab bagi aku ini adalah salah satu breakthrough utama lah kan untuk smartphone foldable. Sebab kalau kita tengok smartphone foldable yang sebelum-sebelum ni ataupun daripada brand lain, contohnya macam Samsung ke, dia masih tebal tau. Tak adalah aku nak kata tebal dia tu tak membuatkan bila guna tu rasa tak selesa ke apa, tak. Aku just nak bagi tahu yang mana kalau sebelum ni orang tak nak pakai smartphone boleh lipat ni adalah disebabkan ketebalan tu. Sebab dia rasa bila dia pakai, dia tak rasa macam gunakan smartphone yang biasa. Tapi alasan tu sekarang memang dah tak boleh diguna pakai lah dekat Oppo Find N5 ni. So apa rahsia dia? Macam mana Oppo boleh buat smartphone yang macam ni? Ada beberapa faktor lah. Antaranya pertama adalah dia punya flexion hinge dia. Dia gunakan teknologi flexion hinge yang terbaru. So material yang digunakan adalah titanium alloy generasi yang terbaru. So dia lebih kuat, lebih ringan, lebih nipis tu semualah. Dan hinge ni best sebab bila kita buka tutup tu dia tak ada bunyi pelik-pelik, and then bila kita gerakkan dia tu dia rasa solid lah. Dia boleh lock dekat mana yang kita nak kan. Dan bila tertutup habis macam ni, dia rapat habis lah. Rapat langsung. Memang tak adalah macam ada debu nak masuk ke apa ke. Tak ada. Lepas tu faktor kedua yang menyumbang kepada kenipisan dia ni adalah teknologi bateri yang digunakan lah. Sebab sekarang digunakan silicon carbon. So silicon carbon ni dia mampu untuk memberi kapasiti bateri yang lebih dense, yang tinggi, tapi dalam masa sama boleh kekalkan bentuk yang sangat nipis. Dan kapasiti bateri dia pun besar. Dia ada dua bateri yang mana dua-dua ni bila bergabung jadilah 5600 mAh. Jadi bila buka smartphone ni, kita akan nampaklah skrin yang besar berukuran 8.12 inci. Saiz ni memang akan buatkan korang rasa macam menggunakan sebuah tablet lah. So korang boleh lah kalau nak buka movie sebesar alam ke, ataupun korang nak buka banyak aplikasi dalam satu masa yang sama untuk multitasking. Dan sistem multitasking ni pun memang unik lah bagi aku. Sebab bagi aku itulah cara multitasking yang paling optimal lah. Dan lepas korang dah habis gunakan skrin depan dia tu, bila korang tutup, macam aku cakap tadi lah, korang akan rasa macam gunakan smartphone yang biasa. Sebab skrin depan dia ni adalah saiz skrin yang normal lah, iaitu saiz dia adalah 6.62 inci. So kedua-dua skrin luar dengan dalam dia ni menggunakan teknologi LTPO OLED, yang mana dia punya refresh rate dia tu variable lah, boleh pergi sehingga 120Hz. Skrin dekat bahagian luar ni akan mampu untuk emit kecerahan yang paling tinggi lah, iaitu 2450 nits. Dan skrin dekat bahagian dalam paling maksimum dia boleh pergi adalah 2100 nits. Dan walaupun nipis macam ni, Oppo kira berani jugalah untuk menggunakan chip pemprosesan yang flagship kan. So dia menggunakan Snapdragon 8 Elite. Aku tak tahu apa benda teknologi yang Oppo gunakan untuk menyejukkan chip tu, tapi overall memang terbukti berkesan lah. Maybe bila bekerja keras tu dia orang ada buat lah macam throttling kan performance tu, tapi disebabkan 8 Elite ni memang terlampau power sangat, mungkin sebab tu lah aku tak rasa sangat bila dia ada buat throttling tu. Lepas tu untuk setup kamera dekat bahagian belakang ni ada 3. Dia ada kamera 50MP, kamera utama, kamera ultrawide 8MP, dan kemudian kamera telefoto 50MP. Dan untuk kamera dia ni, aku sebenarnya tak adalah letak expectation yang tinggi sangat, sebab yelah smartphone foldable kan. Sebelum-sebelum ni pun smartphone jenis foldable ni, dia punya kamera watch dia tu tak adalah powerful sangat. Tapi lepas aku gunakan Oppo Find N5 ni, and then kita tahu Oppo ni dia ada kolaborasi dengan Hasselblad, aku rasa diorang berjaya lah untuk handle gambar tu dengan sangat baik. Walaupun mungkin sensor yang digunakan tu tak adalah sensor yang terbaik, ataupun lens yang digunakan tu adalah lens yang terbaik, still diorang mampu untuk manage outcome gambar tu untuk nampak
baik lah untuk kita gunakan. Memang rasalah macam menggunakan sebuah smartphone yang flagship. So tak kisahlah korang ambil gambar biasa ke ataupun gambar portrait ke, dia punya tuning dia tu memang cun lah. Yes, aku faham mungkin ada antara korang yang tak bersetuju lah kalau smartphone foldable ni dia menyerupai macam smartphone biasa. Aku faham konsep tu, sebab yalah bila kita nak go for smartphone foldable, kita dah bersedia untuk jump kepada teknologi yang baru, yang mana sepatutnya manufacturer dia cuba untuk ketengahkan sesuatu yang lain daripada yang lain lah. Maknanya dia tak adalah nak mimik macam smartphone yang biasa. So mungkin macam kalau kita tengok macam Huawei Mate XT yang mana dia boleh guna sampai trifold kan, ada 3 skrin yang boleh dilipat. So dia tak ambil kira sangat berkenaan dengan ketebalan ke berat ke, sebab kat situlah dia orang nak curahkan teknologi dekat smartphone tu. Tapi kat sini apa yang Oppo cuba buat untuk Oppo Find N5 ni adalah dalam memberikan teknologi yang baru tu, Oppo macam ajar kita jugalah untuk datangkan dengan foldable yang nampak normal di mata awam. So smartphone ni adalah smartphone yang boleh lipat, tapi di mata kita kalau tengok tu akan nampak macam adalah macam sebuah smartphone yang biasa. Dia macam memberikan satu benchmark jugalah, yang mana kalau brand-brand lain nak buatkan smartphone jenis foldable, dia kena lawan lah Oppo Find N5 ni. Dah tak ada alasan dah untuk bagi smartphone jenis foldable tapi gedabak tebal nak mampus, sebab yelah most of the time kita akan gunakan smartphone ni dalam keadaan dia lipat macam ni. Unless kalau korang memang sentiasa nak gunakan dalam keadaan yang buka macam ni lah, then maybe korang nak macam Samsung Galaxy Z Fold 6 kan, sebab dalam keadaan dia buka macam ni dia ada rasa tebal sikit tu lagi kan. Tapi tu lah, aku pun tak tahu nak cakap mana. Macam ni pun aku rasa pegang macam ni buat kerja still rasa selesa. Jadi kesimpulan yang aku boleh buat untuk Oppo Find N5 ni, overall tak tahu, aku tak ada benda yang nak komplain. Aku memang suka, tak kisahlah dari segi dia punya software ke, rekaan ke, penggunaan ke, memang semua cun. Komplain yang aku akan buat, aku rasa satu je kot, iaitu dia punya harga dia. So harga rasmi dia adalah RM7,999. Kesan cerita RM8,000 lah. Yang mana RM8,000 ni masih lagi dalam kategori yang sangat hyper flagship lah. Kira macam tak ramai lah orang yang mampu untuk beli kan. Yang mana sayang lah, sebab teknologi ni best. Tapi tu aku rasa Oppo in future kalau diorang nak venture ke arah ni, mungkin perlu diorang kurangkan sikit kot harga tu kan. RM8,000, mahal tu. Tapi itulah, harga ni semua subjektif. Apa yang aku boleh cakap, kalau korang bayar RM8,000 untuk beli phone ni, aku boleh sure lah korang akan rasa macam berbaloi apa yang aku bayar ni. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video ringkas aku berkenaan dengan Oppo Find N5 ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.